Pengerusi Jawatan Kuasa Penduduk Kampung Sungai Baru menempelak bekas Menteri Wilayah Terbuk Atap PN yang dulunya lebih memihak kepada pemaju termasuk Anwar Musa, Syahidan Kasim dan Rina Harun. 23 ahli Parlimen Pembangkang PN hadir perjumpaan dengan penduduk, kononnya mahu jadi jago membela rakyat, tapi akhirnya hipokrasi mereka terselah dan dimalukan. PN patut heret Anwar Musa sekali berjumpa penduduk sebab dia ada semua maklumat keputusan kerajaan Tebuk Atap berkaitan Kampung Sungai Baru. Notis di bawah Akta Pengambilan Tanah ditampal di sebahagian rumah penduduk Kampung Sungai Baru pada hari Jumaat 18 Jun tahun 2021. Sabtu dan Ahad cuti, tetapi Isnin 21 Jun tahun 2021 terus diwartakan. Kalau penduduk nak bantah sekalipun, mana boleh keluar rumah kerana lockdown. Ini zaman Tebuk Atap dan Anwar Musa jadi Menteri Wilayah. Tuan Ibrahim yang juga bekas Menteri Terbuk Atap kata, ini kezaliman yang tak patut dibiarkan berlaku. Soalnya, masa dia berkuasa dulu, apa tindakan dia dengan keputusan Terbuk Atap itu? Zaman Khalid Samad jadi Menteri Wilayah, penduduk Kampung Baru ditawar sehingga RM1,000 per kaki persegi termasuk pampasan dan saham. Anwar Musa masa tu kritik kononnya penduduk patut diberi RM3,000 per kaki persegi. Tapi bila dia sendiri jadi Menteri Tebuk Atap, cuma RM500 hingga RM600 per kaki persegi saja ditawarkan kepada penduduk. Isu Kampung Baru dan Kampung Sungai Baru walaupun berlainan, tapi sikap pemimpin PN tetap jelas cakap lain masa pembangkang, buat lain masa berkuasa. Ironinya, mereka kini tolak cadangan Akta Pembaharuan Bandar Urai yang sedang dirangka, padahal akta itu boleh bantu lindungi penduduk melalui pelan pembangunan telus dan syarat rundingan yang lebih seimbang. Bukan sekadar bergantung kepada Akta Pengambilan Tanah 1960, penduduk boleh berunding untuk duduk semula di kawasan asal, bukan terus diusir dan diberi pampasan. Kerap kali pembangkang cuba juarai isu dengan main sentimen perkauman, bukan benar-benar demi rakyat atau negara.